Mana ni mari dululah, rasa dulu, makan dulu puas hati, beli. Tak sedap jangan nak beli. Okey, boleh rasa macam rasa. Boleh rasa. Okey, Along. Kawan lama. Apa yang menyebabkan sate Along ni sedap? Kita sedap ni kita perak sate ni sehari semalam baru kita boleh cucuk. Okey. Bukannya kita perak tinggal 15 minit baru kita cucuk. Tak. Sate saya ni malam saya go, saya masuk petik besok pagi baru saya cucuk. Dan terus buat main menjaga, bukan kata simpan-simpan. Okey, perapan ayam dengan daging sama tak? Sama. Ratapan sama dengan manis, masin, secukup rasa lah. Berapa lama dah berniaga ni? Lama lah, 20 tahun hampir 20 tahun. Ramai kenal ni, famous dah ni. Yang kenal ni orang-orang ni lah. Kita nak cakap pun bukan saya nak tipu lah kan. Artis-artis pun 2-3 orang agak boleh makan. Siapa? Black Hanifah, Ucup bukan sekadar rupa. Aceh pun biasa. Ayam 9 rupang. Ayam 9 rupang, daging 9 rupang, teruk RM2, kambing RM2. Along baru cerita kata daging ni dia mau pakai daging tulang rusuk. Daging pun 67. Oh, patut dah lembut. Saiz pun besar. Habis dah rasa. Mau boleh mari try di sini Along Mr. Sate di bulan ni hari Sabtu di Tapak Pasar Malam Baling. Okey, kalau Umar nak video macam ni juga, nak review kedai-kedai makan, gerai makan, jemputlah Roger kami. Makan Sedap Media. Assalamualaikum.